Antara perkataan yang popular yang ada dalam Al-Quran ialah isim mausul. Apa dia isim mausul? Isim yang mewakili. Perkataan ini biasanya kita akan terjemahkan dengan yang dan juga yang. Ya. Antara perkataan isim mausul yang boleh kita jumpa dalam Al-Quran yang selalu kita akan nampak ialah allazi, allati, allazina. Tiga-tiga perkataan ini confirm akan ada terjemahan yang. Bezanya allazi orang yang untuk satu lelaki, allati orang yang untuk satu perempuan, adapun allazina orang-orang yang biasanya digunakan apabila untuk ramai. Itu salah satu faedah daripada kita faham isim mausul. Yang kedua, antara tujuan utama kenapa Allah sebut perkataan-perkataan isim mausul dalam Al-Quran, salah satu tujuannya ialah untuk mengkhususkan perkara yang umum. Saya ulang sekali lagi. Antara tujuan isim mausul ialah mengkhususkan perkara yang umum. Allah nak jelaskan, Allah nak perincikan dengan lebih detail apakah yang dimaksudkan sebenarnya daripada perkara tersebut. Antara contoh yang boleh kita lihat ialah dalam surah Al-Mu'minun. Allah sebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang macam mana yang berjaya? Orang yang beriman yang melakukan dosa ke? Orang yang beriman melakukan maksiat ke? Orang yang beriman yang melakukan kezaliman ke yang berjaya di sisi Allah? Maka Allah datangkan dalam ayat yang seterusnya dimulai dengan isim mausul iaitu allazina. Jadi Allah nak perincikan lagi. Allah nak khususkan lagi. Siapakah sebenarnya orang-orang yang beriman yang telah berjaya? Maka Allah kata allazinahum fi solatihim khashi'un. Orang yang beriman, yang berjaya di sisi Allah ialah orang yang khusyuk di dalam sembahyang mereka. Allah datangkan lagi dalam ayat yang seterusnya, wallazinahum anil lagwi mu'ridun. Sama ayat yang seterusnya. Allah mulakan lagi dengan kalimah allazina, isim mausul. Allah nak perincikan lagi. Siapakah golongan yang seterusnya? Golongan yang beriman, yang telah berjaya di sisi Allah ialah orang-orang yang berpaling daripada perkara-perkara yang mengsia-siakan. Jadi itu antara faedah apabila kita memahami apa fungsi isim mausul. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih lagi, tuan-tuan boleh daftar sekarang dan boleh tekan borang di iklan kami. InsyaAllah kita jumpa nanti. Ingat, Allah dah bagi tahu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka tak adakah orang yang nak belajar? Maka insya-Allah kena dengan caranya kita boleh faham bahasa Arab dengan mudah. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.